Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni macam kita tak ada buat apa sangat. So, actually Noah ada keluarkan lagu baru, Suara Dalam Kepala. Okay. So, as the summary, dia buat live tadi sebelum launch video, official music video. But tak sempat tengok. So, kita akan tengok sama-sama and kita tengok MV dia macam mana. Let's go. Tapi sebelum tu, kita pakai dululah mask sebab breakout teruk. So kita pakai tu dulu. Saya cuma pakai skin titik ni je. Like tak adalah. Dah yang macam tu tak? Kawan-kawan saya cakap padang bola lah, padang golf lah, apalah itulah. Tapi orang kata dahi luas bijak pandai. Excuse me. So kita apply dulu. Nampak tak bentuk muka aku dah macam V sikit. So nak raya kena kurus. Cuma dia rajin tak rajin je. Bukanlah hari tu like this week breakout teruk tau kat sini. Kat sini yang apa jerawat itu memang susah gila nak hilang. Aku pun tak faham dah. Dia ni. Dia terkejut tak agak-agak muka aku. MV reaction tapi versi lah dah. Versi muka kau hijau. Muka kau hijau. Kita bermas. Kita layan dulu MV daripada Noah. Jom. Wow. Ada burung. Awal-awal dah ada animation je. Harus viral. Jangan overtake. Jangan gagal. Ui. Pada meletup. Suara dalam kepala. Deadline 12 jam lagi. Cantik tu colour dia. Green screen. Noah! Airel! Mula-mula dah ada animation. Lepas dah ada animation, ada grafik-grafik tu. Wah. Makin banyak ya grafik VFX dalam music video ni. Oh. Dia buat macam ada apa tu AI generate dengan macam ChatGPT tu. Weh, lelaki. Kurang cakap. Kan betul? Dia bertukar 3 kali tukar. Jadi perempuan. Pakai macam-macam ChatGPT lah macam tu. Dia tak angkat weh girlfriend dia call. Dia mute. Kau mute girlfriend kau call. Yelah sebab tengah buat kerja kan. Okay, faham. Faham je, faham. So girlfriend dia cakap seorang-seorang lah. Member tengah buat kerja editing. So, okay. Dimaafkan lah. Yang klien asyik komen nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Weh, comel. Pak ni comel. Cinematic pula. Dramatik pula.
So basically dia buat kerja, dia nak shortcut pakai generate AI macam tu. Stress. Ingat senang je nak video editor. Susah tak walaupun aku belajar basic tu kat college dulu. Yang klien asyik minta video bila dah siap. Last minute. Dah, rambut keluar rumput. Pupuk. So, perempuan tu kena langgar. Macam tu je. Habis. Suara dalam kepalanya editor. Hai guys, dah selesai ni. Tapi sorry lah, jadinya agak berbeza dari yang kemarin. Gua ubah dikit. Kita preview barang-barang aja ya. So, my opinion, MV Noah untuk suara dalam kepala, Noah X Ramen Girl, suara dalam kepala, music video yang lain daripada sebelum ni, better yang daripada apa tu? Bagai Bintang di Syurga tu. And music dia okay, music dia boleh layan, senang nak masuk. So basically, orang yang jadi video editor ataupun editor dalam industri ni susah, struggle. Saya bukan professional video editor, but as a video punya like content semua tu as my hobby je. Tapi untuk as a video editor nak buat satu music video and then nak ikut storyboard konsep, it's makan masa. Nak kalau dapat klien yang cerewet, yang asyik tukar ni, tapi in the end result dia cantik. Apa kerja tu membuahkan hasil yang orang nak tengok, and it's good untuk dia punya portfolio. So see you guys my next video. Bye bye.